Saya pun dah risau tau. Bila dah masuk 40 ni saya dah jadi macam ya. Sebab saya ada baca satu petikan ni. Siapa bersedialah orang yang telah memasuki umur 40 tahun. Kerana di umur ini ingatlah bahawa kita sudah dekat dengan kematian. Betul Ustaz? Ni maknanya kalau selepas 40 tak berubah, memang macam tu lah hidup saya. Makin hampir dengan kematian bila orang yang dah menjangkau umur 40 tahun ni. Sebab banyak benda dah berubah daripada 40 tahun. Allah sengaja jadikan Nabi SAW, Allah bagi wahyu pada Nabi masa umur 40 tahun. Kerana umur 40 tahun dia umur perubahan. Maknanya setiap apa yang kita nak buat sebelum 40 tahun kita dah adjust untuk kita sempurnakan. Sebab kita risau lepas 40 tahun sifat tu akan kekal sampai mati. Satu 40 tahun ni satu kunci umur yang cukup penting. Saya pun bersyukur lah bila Allah Ta'ala bagi peluang kan untuk saya duduk-duduk dapat belajar dengan Ustaz. Selalu jumpa Ustaz Syed ni, saya selalu jumpa dengan guru saya jugalah. Banyak saya belajar dengan Ustaz sebenarnya. Siapa boleh maafkan manusia lain, aku maafkan dia. InsyaAllah. Maknanya lagi besar sebenarnya Allah akan bagi pada kita. Syarat apa? Memaafkan orang lain. Rupa-rupanya macam ni konsep dia. Semua perkara yang datang hidup kita, semuanya dengan aturan Allah. Bahkan orang yang menyakiti kita itu pun dengan izin Allah. Betul tak? Kalau Allah tak izin, dia tak akan sakiti. Lidah yang cakap buruk pasal kita tu pun adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, lidah tu tak akan fitnah kita. Bila Allah izinkan dan benda tu menyakiti kita, sebenarnya Allah sedang menjawab kita punya doa. Doa apa?